Alhamdulillah kita ada insyaAllah dalam sesi yang terakhir mengamalkan kitab Bidayah dan juga kitab Hadis 40 Akhlak Mulia. Ini sebelum menunjukkan saya minta kalau yang tak perlu duduk di meeting boleh ke depan sini. Dan insyaAllah selepas habis membaca kitab ini baru juga akan ijazahkan kitab berkata-kata. Tanpa melewat dia masa lagi saya minta bantu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى شيء لله له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, dengan inayah daripadanya, dapatlah kita bersama-sama menyambung majlis pengajian kita sambil kita beriktikaf di masjid ini dan menunggu datangnya waktu salat Isya. Kita teruskan tajuk yang tadi kita bicarakan selepas sembahyang asar. Sekarang ini ialah tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan. Bagaimana kita mesti menunaikan hak sahabat kita supaya persahabatan itu berpahala dan persahabatan itu menguntungkan kita pada hari kiamat nanti. Yang pertama, mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antaramu dan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak itu. Jadi hak perlu ditunaikan, dan hak itu ditunaikan
ditunaikan dengan adab. Macam kita cakaplah, sembahyang 5 waktu wajib ditunaikan dan menunaikannya itu dengan adab. Adab. Jadi ada hak persahabatan dan ada adab pada menunaikan hak persahabatan. Baik, sabda Rasulullah SAW, masalul akhawaini masalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Artinya perumpamaan 2 orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu membasuh yang lain. Artinya ada takamul. Takamul pada al-kamal, sempurna. Takamul, sempurna, menyempurnakan. Tangan kita yang kanan takkan bersih elok kecuali dibantu oleh tangan kiri. Tangan kiri pun tak boleh bersih kecuali dibantu dengan tangan kanan. Saling sempurna, menyempurna. Dan pada satu ketika Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan. Lalu beliau mengambil 2 bilah kayu miswak, kayu siwak. Yang satu bengkok, yang satu lagi lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW. Pada ketika itu beberapa orang daripada sahabatnya. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus, dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya. Maka sahabat itu lalu bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya engkaulah yang lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripadaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jawab, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqq Allah Ta'ala au Allah. Artinya tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya 1 saat sahaja, kecuali ia akan ditanyai pada hari kiamat nanti daripada hak persahabatannya, apakah ia telah menunaikan padanya hak Allah atau tidak. Artinya bila sudah bersahabat mesti dijaga hak-hak persahabatan. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, mastahabatnani qattu illa kana ahabbahuma ila Allah Ta'ala arfahuma li sahibihi. Artinya tidak bersahabat 2 orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabat. Itu yang pertama. Tolong ditenangkan budak-budak. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, adab-adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahawa dia pertama mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau dia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah dia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Jadi ini kita dengan sahabat kalau boleh isar itu melebihkan dia dari diri kita. Kita pun perlu, tapi kita berikan kepada dia yang kita perlu. Itu makam yang tertinggi. Makam yang pertengahan, apa yang kita berikan kepada diri kita sama dengan yang kita berikan kepada sahabat kita. Makam yang ketiga yang rendah sekali, yang kita berikan kepada sahabat kita itu yang lebih daripada yang kita berikan. Kalau sahabat Nabi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Terus kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan
cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Artinya kalau kita bersahabat, kita tolong sahabat kita sebelum dia minta tolong, karena lisanul hal dia, keadaannya itu kita telah faham. Tak payah bercakap. Orang yang paling bagus bersahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, tidak ada seorang juga pun yang lebih berjasa kepada aku lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia orang yang paling hebat, paling mengerti tentang sahabatnya. Dia orang yang diistilahkan dalam ilmu pendidikan sekarang sebagai orang yang inovatif, orang yang faham sebelum diberi faham, apakah lagi sebelum dipaksa nak faham, buat tak faham. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi kita bercakap sikit, dia dah faham banyak. Contoh, mungkin 2-3 kita beri contoh kehebatan bagaimana Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Apabila Sayyidina Abu Bakar minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya pun nak hijrah ke Madinah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain telah diizin oleh Nabi pergi ke Madinah. Nabi kita cakap sepatah saja dengan dia, wahai Abu Bakar, mungkin aku sendiri akan diizin oleh Allah pergi ke Madinah. Tekatnya Abu Bakar dah faham banyak. Apa tindakannya Abu Bakar buat? Artinya dia faham daripada cakap Rasulullah tadi. Rasulullah sendiri pun akan diizin oleh Allah. Engkau jangan pergi lagi lah, tunggulah kita pergi sekali macam tu lah. Tapi dia taklah sejelas itu Nabi kita bercakap. Tapi Abu Bakar dah faham. Dia bertindak macam mana? Dia beli 2 ekor kendaraan yang kuat. Kendaraan dia bagi makan daripada warakul khabar. Warakul khabar di satu jenis pucuk kayu yang kalau onta memakannya, otot-otot dia menjadi kuat. Kalau kata kita ni tongkat Ali kan? Jadi makan dia menjauh. Karena Allah kan faham. Kan Nabi kita tak suruh dia beli kendaraan, dia beli dah. Ni Nabi kita mungkin saya pun akan diizin, maknanya karena buat persiapan lah ke arah itu. Dia beli kendaraan 2 ekor, dia jaga kendaraan ini dengan makanan dia masuk. Nanti di saat perlu hijrah, benda pada, ya kan? Macam kita ada kata, kita dah pergi ke utara, pergi ke Penang, Kedah, mana daripada orang tengok yang kereta macam mana, ayat kereta macam mana, brek macam mana, tak payah Allah ada itu. Dan nak pergi, dia kan tidak faham. Itu Abu Bakar dia faham. Itu maksudnya sebelum Nabi kita bercakap apa-apa, Abu Bakar dah faham. Bila tengah jalan pula dalam hijrah, Nabi kita pelik tengok Abu Bakar ni, sasa pergi ke depan, Nabi di belakang, sasa Abu Bakar di belakang. Banyak kali buat macam tu, sekejap di depan, sekejap di belakang. Nabi kita pun tanya Allah, kenapa kau berbuat demikian kepada Abu Bakar? Sekejap di depan saya, di belakang. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, perjalanan kita ini perjalanan yang diintai oleh musuh atau dikejar oleh musuh. Bila di depan saya nampak mungkin ada musuh yang mengintai kita dengan panah. Itu yang saya pergi ke depan. Kalau musuh memanah, biar dada Abu Bakar yang kena, kau dapat. Bila kita dah melintasi bukit pula, depan cawak menawar. Saya takut kita dikepuk orang di sebelah balik bukit. Aku di belakang. Kalau orang panah dari belakang, biar belakang Abu Bakar kena, engkau tak apa. Siapa ajak dia? Ada yang tak ilawati. Dia mengerti. Masa sampai ke Madinah pula, maka belum orang salah. Cuma Abu Bakar bahasa ramai juga di kalangan orang Madinah ni yang tak kenal Nabi. Dia peluk Abu Bakar, panah keluar dia peluk Nabi. Maka ini silap alamat dari mana?
Peluk saya lebih ya orang rindu sama nama semua. Silap. Ingat. Pemakas dia habis sembahyang. Dia tuduh tak kepala Nabi. Maknanya ni lah tuan, ni hamba ni. Jangan silap peluk saja. Dia tu kan. Kalau kita tak apa nama peluk sayang orang free. Mengambil kesempatan. Kalau kita nak himpun hal orang ini, bukan cakap peluk, berantai. Kehebatan dia. Itu yang dikatakan. Tapi kita pernah berkata, tak ada orang yang lebih menjas atau benar lebih daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu maknanya dia faham hak persahabatan. Macam mana dia nak kebaikan. Dia dah minta tolong pun, dia tolong dulu apa? Dia maknanya tak faham sangat. Terus ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Betul-betul sembunyi itu. Kadang dia tak betul sembunyi. Masa sahabat yang dua, salah satunya antara dua, dia ada sahabat lain pula. Dia tak menceritakan tapi apa? Rahsia. Yang cakap, oh tak apa, kita memang simpan malingnya. Kita simpan. Tak apa, simpan. Yang kau ni ada orang lain pula, pakai cerita pula. Jadi, akhirnya sekampung semua tahu, dia rahsia. Dalam pepatah Arab dikatakan, idza jawada sirru snaini fasha. Bila rahasia lebih dari dua orang, bukan rahasia. Itu rahasia itu. Yang nama rahasia itu tak dua orang tahu. Bila tiga orang, ya bukan rahasia. Ini rahasia tahu kita simpan. Terus Keempat, menutup keaiban sahabatnya. Kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. nanti kita menjadi orang yang mengadu domba. Terus Keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika dia bercakap-cakap. Kelapan, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Kesembilan, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. apa nama yang dia lebih suka? Kita panggil dia dengan yang demikian. Yang ini orang Yahudi faham. Bila orang Yahudi nak panggil Sayyidina Rasulullah SAW dengan adat, dia tak panggil ya Muhammad. Ya Muhammad ni orang Arab Batui panggil dia gitu. Ya Muhammad, dia macam kasar. Kita orang Islam ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Orang Yahudi kalau dia beradab kepada Rasulullah, dia tak panggil ya Muhammad, tapi dia panggil ya Abul Qasim. Pakai kunyah. Karena itu lebih lembut dalam panggilan kepada sesuatu. Terus Kesepuluh, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Kesebelas, berterima kasih kepada sahabatnya atas kebaikannya. Kedua-belas, menegangkan orang lain apabila ia mampu mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. bila ada orang lain yang cuma nak memperkatakan sesuatu tentang sahabatnya, dia tolonglah. Engkau jangan kata demikian, tapi kita membela sahabatnya. Jangan tambah lagi satu inci, memang macam bukan sahabatnya. Ke-13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan bahasa yang halus apabila ia berkehendak nasihati sahabatnya. Karena nasihat itu kita nak supaya dia jadi baik. Kalau kita kasar ataupun menasihati di tengah orang ramai, itu kita fatihah namanya, membuka keaiban dia. Keempat, memaafkan daripada sebarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah dia mencela. Ke-15, mendoakan sahabatnya apabila dia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah dia mati. Didoakan sahabat bila-bila masa masih hidup ataupun sudah mati. Saya contohlah, dalam handphone saya ni, saya tak pernah buang nama orang. 2-30 yang dah meninggal dunia ada telefon. Bila tengok nama dia, paling kurang rahimahullah. Yang lebih-lebih Al-Fatihah. Jangan dilihat kesian dia, kawan kita. Dia nak ustaz dia boleh pada tinggal pada. Bukan cara dia ingat dengan sahabat. Jadi handphone saya, Masya Allah, nama kawan-kawan yang ada, saya tak pernah pada. Orang meninggal dunia 10 tahun dah, saya tak pada. Dia tengok
paling kurang kita doakan rahimahullah. Kalau boleh lagi orang yang banyak hubungan baik sama kita, Al-Fatihah. Sebenarnya boleh mengingatkan kita dengan teman-teman kawan-kawan kita yang nama dia jangan kuangkan. Itu saya punya orang lain beda. Saya tulis masuklah serta sering boleh mengenai nama. Ini kan takwa. Jadi mendoakan kepadanya waktu dia hidup dan setelah dia mati. Itu baru ikhlas. Kalau hati kita tidak ikhlas dengan kawan, tak boleh doa. Orang yang mendoakan untuk sahabatnya, orang itu ikhlas hati dengan dia. Kalau dia tak ikhlas, mungkin sebaliknya dengan sahabatnya kena bala, dia lah punya perkara. Terus 16. Mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabatnya. begitu dah meninggal dunia, masih lagi mengekalkan kepadanya dan kepada sahabatnya. Ini hal yang kita nampak kepada Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau pergi mana tempat di dunia ini, dia cari siapa murid-murid ayahnya, Sayyid Ali. Dia hubungkan, dia cari, karena itu adalah kawan kepada ayahnya. Aku mesti menghormati dia, dia cari kemana. Kalau tak jumpa dia punya anak cucu dia, orang yang ada keterkaitan dengan sahabat kita. Terus Ke-17. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab. Bahkan hendak ia meringankan daripadanya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Ke-18. Menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya dan juga menyatakan rasa kesusahan dan segala yang menyusahkan hati sahabatnya. bila sahabat kita mendapat kejayaan, tahniah. Bila ada kesusahan, kita pun takziah. Bermakna kita bersama dengan sukacita dia dan duka cita dia. Terus 19. Menyambungkan antara hakikat kecintaan yang wujud dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. karena di luar manis, di dalam dah tak betul. Itu sifat orang yang munafik. Kita dengan kawan mesti yang di luar kita cakapi sama dengan yang di dalam hati. Terus Ke-20. Memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Ke-21. Meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. ini contoh majlis itu ketat dengan orang lah. Kita bagi kawan kita duduk tepi kita. Kalau tak mau kita bangkit duduk bersama dengan tempat yang lain. Ke-22. Hendaklah dia bangkit menghantarkan sahabatnya itu, yakni sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika dia keluar dari rumahnya. Tak mestilah sahabat tamu-tamu kita yang datang ke rumah kita, kita hantarkan sampai ke pintu rumah. Terus Ke-23. Hendaklah dia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah dia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang dia sukai orang lain bermuamalah dengannya. Maka sesiapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya dengan sesuatu yang dia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatan masih tidak ikhlas dan masih mempunyai anasir-anasir munafik, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan sahabat dengan dia. maksudnya tadi itu hak sahabat arif kita. Terus ayat Jerayat yang ketiga, adab-adab dengan orang yang kita kenali, yang ini bukan sahabat karib. artinya orang yang kita kenali itu bukan sahabat karib, kenal-kenal macam itu saja lah. Macam kita semua dengan kawan-kawan jumpa sekali-sekali macam itu. Kalau sahabat karib hari-hari kita bincang masalah dengan dia, selalu bertemu. Adapun apa namanya orang yang kita kenal ini, maka kita kenal lah, bukan makna dia menjadi sahabat karib kita. Terus Maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka, kerana engkau tidak menemui kejahatan
lain pula halnya dengan orang yang engkau tidak kenali. Maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hanya saja kejahatan itu datang daripada orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Apakah lagi dia telah mengetahui beberapa rahasia kita, dan dia sudah menyebelahi kepada musuh kita. Itu lagi-lagi akan memudaratkan kita, karena dia telah tahu segala rahasia. Maka kurangkanlah daripada perkenalan sekuasamu. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa di madrasah atau di masjid jami atau surau-surau atau dalam negeri atau dalam pekan, maka jangan engkau menghina sesiapa di kalangan mereka, kerana engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kepakatan dunia, kerana yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah, dan hina pula seluruh isinya. Oleh kerana itu, apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu kerana hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka, yakni ahli dunia. Maka sesiapa yang berbuat demikian, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang daripada mendapat sebarang keuntungan daripada mereka. Dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka, kerana engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka. Maka akan panjanglah kepayahanmu, sia-sialah amalmu. Dan jangan engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau, dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu. Kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau bukan mendapat hakikat itu. Mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapatkan. Dan jangan engkau merasa hairan apabila mereka mencela engkau, dan jangan engkau marah terhadap tindakan mereka itu, kerana apabila engkau menyadari hal itu, pasti engkau mendapat membuat seperti perbuatan mereka. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu, bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapamu sendiri. Engkau berani menyebut-nyebut mereka di belakang, yakni umpat mereka, dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Artinya bila kawan kita yang kita kenali tadi, dia bercakap tentang kita, kita maafkanlah dia, tak payah berkisah. Karena sebenarnya kita macam itu juga. Banyak juga kita bercakap tentang kawan-kawan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, guru kita pun kena, ibu bapa kita pun kena kita mengumpat mereka, menyebutkan keaiban mereka, kekurangan mereka. Maknanya apabila mereka memperkatakan sesuatu tentang engkau jangan menyahut, jangan dijawab. Terus. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, kerana orang yang tamah akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia ini. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan dia, dan jangan engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, kerana yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran daripada orang lain, dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku kerana keuzuran yang tidak dapat dihilangkannya, sedangkan